Hari ni buat pertama kalinya kita nak review beg seorang profesor daripada UKM. Wow. Universiti Ketat Mencengkau. KKM. Itu bukan saya yang cakap. Itu netizen yang cakap Bukan saya. Orang kata, orang name labelkan KKM ni Profesor Dr. KKM. Banyaknya profesor daripada UKM. Universiti Ketat Mencengkau. KKM. Bukan saya cakap, orang cakap. Saya ada bukti. So, jom bos review beg tangan Liana Rosli KKM. Ini adalah LV Capucine. Dalam LV dia ada beberapa kasta. Antara kasta-kasta tertingginya adalah Capucine. Kenapa? Capucine ni dia memang betul-betul jual pada harga. Pada harga. Faham tak? Maksudnya on resell ke on apa ke memang dia tak pergi sangat. Tapi on retail dia memang sangat-sangat mahal. Bahkan Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Bahkan sebab tu saya cakap, whoever yang beli beg ni, dia memang level kekayaan yang sangat-sangat kaya. Under level lah. Sebab dia tak kisah macam kita kan. Wah, aku nak beli iPhone apa, dia boleh jual balik kan. Contoh kan. Dia tak. You boleh beli beg ni kalau dekat retail, harga dia tak mahal sangat. RM30,000 sahaja. Mahalnya. Yep. Tapi mahal sangat. Capucine bro. Tapi dia mini tau. Mini 36 ke berapa, tak ingat. Tapi macam tu lah, lebih kurang RM30,000. Capucine pun tak banyak masuk dekat kita. Ada pernah pun masuk kita warna oren, pernah warna Ada hitam. tak masuk colour nude peach colour. Yes, nude gold tu kan. So harga dia tak mahal sangat, RM30,000 sahaja. Makan Saya dekat Capucine ni, dia punya kasta tu tinggi. Kalau you nak beli online, tak boleh beli online. Kalau nak Beg ni tak boleh beli online. Capucine. Silap saya lah. Capucine. Beg-beg lain boleh beli online. Tapi kalau Capucine, kat situ dia akan tulis contact our sales advisor ataupun contact our store. Kalau ni Oh, tak pernah beli lah? Saya ada pre-order je. Lebih banyak ya. Saya tengok LV ada keluarkan sofa. LV ada keluarkan macam-macam. Coaster ke aiskrim pun ada. Cuma kita je tak di-invite pergi sana. RM500,000. Tengok yang video Cik Na tu. Kita kenapa tak di-invite pergi sana? Sorry. Kenapa kamu tak di-invite pergi sana? McLaren pun tak ada. Tak ada dua. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.